Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update semasa keadaan di Gaza, Israel dan keseluruhan negara Palestin 10 Mei 2025. Malam tadi saya tunjuk satu VTT bagaimana keadaan segerombolan penduduk di Israel ini terpaksa melarikan diri ketika mereka sedang bersantai di pantai. Kemudian diberikan satu bunyi siren, diberikan satu bentuk warning bahawa ada peluru berpandu sedang dilancarkan daripada Yaman. Dan yang malang sekali, peluru berpandu tersebut berjaya melepasi sistem THAAD dan akhirnya berjaya untuk melepasi dan masuk ke dalam beberapa kawasan di Israel. Namun tidak ada kemalangan jiwa yang dilaporkan setakat hari ini. Dan untuk makluman kalian juga, kali ini Israel terpaksa mendepani HOUTHI daripada Yaman ini secara bersendirian. Tidak ada lagi bantuan secara directly Amerika Syarikat, kecuali Iron Dome dan juga THAAD serta Arrow tu yang memang diberikan sebelum ini tu memang sedia ada digunakan lah. Tapi Amerika Syarikat tidak membantu untuk memintas menerusi laut kerana Amerika Syarikat telah membuat satu rundingan perjanjian dengan Houthi untuk memastikan bahawa tidak ada sebarang bentuk saling berbalas serangan antara Houthi dengan Amerika Syarikat. So kali ini Israel tinggallah seorang-seorang untuk memintas segala bentuk serangan yang dilancarkan daripada Yaman. Ada satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Muhammad Al-Bukhaiti. Beliau adalah seorang pemimpin Ansarullah daripada HOUTHI, pemimpin kanan. Dan beliau mengatakan bahawa walau apapun terjadi, kami akan meneruskan setiap siri serangan ke atas Israel. Walaupun Israel cuba untuk melakukan pelbagai taktikal, memusnahkan pelabuhan kami, memusnahkan airport kami ataupun menyerang mana-mana kawasan, kami tidak akan berundur menghentikan segala bentuk serangan selagi mana rundingan ataupun usaha untuk membentikan segala bentuk pembantaian ini diteruskan. Dan ada beberapa kenyataan sebenarnya dikeluarkan oleh Menteri Kewangan yang bernama Smotrich daripada Israel. Katanya, kalau dalam masa ke depan kita nak teruskan lagi perang, bermakna kita kena tambahkan lagi bajet ataupun peruntukan sedia ada. Lebih kurang 30 bilion. Dan dalam keadaan ekonomi sekarang dekat Israel itu tak tentu hala mana dia nak dapatkan bajet yang besar ini. Of course lah mereka akan melakukan satu bentuk desakan dan pengutipan cukai yang lebih besar di kalangan rakyat dia. Sedangkan rakyat dia marah, rakyat hari-hari duduk kat jalanan bila masalah Israel ini betul-betul nak membantu membebaskan 59 orang tahanan di kalangan warga Israel yang berada di dalam jagaan HMS. Tak nampak pun usaha ke arah situ. Tapi konon-kononnya nak tambah lagi dana dan paksa mereka membayar cukai, keluarkan duit dan sebagainya atas alasan nak teruskan perang dan nak kuasai Gaza. Tapi sampai sekarang pun ibarat angan-angan tin kosong sahaja. Dalam satu perkembangan lain sekitar persimpangan Al-Mashhur di timur bandar Gaza, apa yang berlaku adalah beberapa orang di kalangan Brigade Jolani ataupun tentera IOF ini telah pun terkorban ekoran terkena serangan hendap yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita melalui operasi Pintu Neraka. Dan last but not least, secara rasminya pusat pengagihan dan juga pengedaran bantuan terbesar UNRWA di Gaza telah pun dibom sepenuhnya oleh Israel hari ini. Jadi buat masa ini saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Teruskan usaha kalian untuk terus menyampaikan segala bentuk kebenaran yang terjadi di lapangan. Free Palestine, Assalamualaikum.